Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, lama dah cerita YouTube sebab saya sibuk sebab tengah grind vlog lagi ni kan. Jadi sorry ya, yang tengah tengok video ni jangan lupa like dan subscribe. Okay, jom 1630 sebab hari tu kan saya sibuk, saya kata tadi saya sibuk sebab main game lah, tengah buka level. Saya dah masuk taksi tu. Kita nak pergi yang tu lah. Ni namanya siapa dah main block full tu tahu lagu Pak Ikan. Ni bagi siapa yang tak tahu lah. Tapi siapa yang tengok video ni tak tahu siapa. Kejut dulu. Kita pakai kuasa kita lah. Maaf, late sikit. Okey, jom. Ni buat game ni. Dekat Serasi. Lepas tu saya dapat Fruit Yeti. Tak salah kan? Fruit Yeti. Lepas tu saya trade dengan Buddha. Bukan kontrol Leo. Leopard. Lepas tu Leopard tu trade jadi kontrol. Lepas tu orang ni dia bagi saya start blade dengan double money.
Itu je lah. Kita tengok Bobby ada tak. Ni. Korang cuba komen. Ni tap satu kali kalah ke, tap sekali tak kalah lagi. Cuba komen Tap sekali Bobby kalah terus ke, tap sekali tak kalah lagi. Cuba komen panjang lagi journey kita. Kalau ada susah nak ada stok. Kalau dah ada ni pun ni baru ada stok 8 juta. Okey, kita sampai dah. Ni tempat dia Project Village. Kita nak try cari ada. Ya. Yeti ada lagi. Yeti ada lagi. Kita nak kita pergi macam tu lah. Tapi kalau salah, cuba tolong komen kat bawah. Betul kan nama saya Okey, nama saya Okey, kita sampai ke pulau yang tadi. Saya rasa stok lah nanti kita buat lagi. Okey. Okey, sampai situ je video kita hari ni. Okey. Komen kat bawah kalau nak sambung part 2 Saya nak buat banyak lagi part 2, part 3, part 4, part 5, part bla tu. Okey. Jangan lupa like dan subscribe Okey, bye bye semua. Bye bye. Assalamualaikum.